bahagian announcement pada sebelah petang ini bagi memudahkan tuan-tuan untuk melihat rakaman sesi ini di dalam MyOUM. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memudahkan tuan-tuan sebagai pelajar OUM tentang penggunaan digital library dan bagaimana untuk mencari pelbagai jenis bahan seperti buku bercetak, e-book, jurnal dan bahan-bahan lain dan menggunakan perkhidmatan lainnya lah yang terdapat di dalam OUM library. Okey, saya akan menunjukkan tuan-tuan lebih kurang 1 jam hingga pukul 11, dan jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan boleh interrupt saya dan terus bertanya, ataupun boleh bertanya melalui ruangan chatting di mana rakan saya Encik Hafiz akan membantu menjawab pertanyaan tuan-tuan melalui chatting. Okey? Tak dengar suara? Encik Hafiz dengar tak suara saya? Oh, dengar. Encik Hafiz dengar. Encik Chu mungkin boleh kuatkan lagi ke? Okay, sebab yang lain semua dengar. Okey, saya mulakan sesi ini dengan saya kongsi skrin saya. Okey, kita akan tengok sedikit tentang OUM Library, lebih kurang 5 hingga 10 minit. Kemudian selepas tu kita akan buat secara hands on lah. Cara penggunaan nak cari buku bercetak, e-book, jurnal dan sebagainya. Okey, saya share skrin saya sekarang. Okay, dalam pagi ni kita akan tengok macam mana kita nak validate kita punya account supaya kita mudah mencari bahan-bahan di dalam library. Kemudian bagaimana kita nak cari e-book, e-journal dan buku bercetak, dan juga menggunakan discovery service. Discovery service ni macam Google lah. Dia cari semua jenis bahan dalam satu platform saja bagi memudahkan kita untuk mencari bahan lah. Tak perlu nak masuk database yang berbeza. Okay, nanti kita akan tengok. Dan kemudian kita akan tengok beberapa contoh database macam Emerald, ProQuest. ProQuest ni bagi student PGDT amat bergunalah. Okay. Master Education, okay. Kebanyakannya perlu menggunakan database ProQuest. Emerald bagi bidang business, MBA, Master Management ataupun BBA. Okay, kita akan tengok beberapa contoh nanti penggunaan database. Dan iRepository ni ialah hasil daripada lecturer ataupun pelajar OUM seperti thesis, conference paper, project paper, semua dimasukkan di dalam database iRepository. Okay, kita akan tengok beberapa contoh nanti. Dan juga menggunakan perkhidmatan lain lah di dalam library. Contohnya interlibrary loan. Kita nak pinjam buku daripada library lain. Okay, kita perlukan juga buku tu tapi di OUM tak ada. Okay, kita boleh menggunakan servis interlibrary loan di mana kita request buku tersebut melalui e-form saja, dan kemudian librarian di OUM akan cuba dapatkan dekat UKM ke UM, USM dan sebagainya. Okay, setakat ni servis ni secara percuma. Okay. Dan juga kita nak cari buku melalui mobile, okay, mobile kita atau tablet kita. Okay. Sedikit tentang OUM Library, ditubuhkan pada tahun 2002. Okey, setakat ni mempunyai 24 pusat sumber lah. Di kebanyakan learning center kita ada small resource room di mana menempatkan lebih kurang 300 hingga 900 buah buku, dan tuan-tuan sebagai OUM student boleh pinjam buku-buku tersebut. Okey, boleh pinjam, bagi tahu staff di sana, cakap saya nak pinjam buku tersebut. Dan jika tuan-tuan daripada learning center lain pun, mungkin kebetulan berada di JB, okay, tuan-tuan mungkin student Melaka, kebetulan outstation di JB, boleh juga menggunakan pusat sumber di Learning Center JB contohnya. Okay. Dan juga setakat ni library mempunyai ISO lah, dianugerahkan SIRIM ISO 9001-2015. Okay, ini adalah staf perpustakaan diketuai oleh Puan Azlinda Abdul Rahim, dan beliau dibantu oleh saya, Encik Muhammad Hafiz, Puan Rohana, Puan Faridah dan sebagainya. Okay, mereka membantulah tuan-tuan, terutama kalau tuan-tuan nak pinjam buku, tuan-tuan berada di luar Lembah Kelang, misalnya di Learning Center Kota Baru, Kuching, Miri, KK, okay, contohnya nak pinjam buku daripada library di HQ.
okay, di main campus. Jadi tuan-tuan boleh request melalui online form. Jadi librarian yang bertugas akan cari dan dia akan courierkan ke learning center tuan-tuan. Okay, ini pun diberi secara percuma dan nanti saya akan tunjukkan cara dia. Okay. Ini adalah antara learning center, pusat sumber yang saya cakap tadi lah. Di Bangi ada pusat sumber Manjung, Ipoh, Melaka dan sebagainya. Okay, waktu operasi perpustakaan di main campus 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Hari Jumaat 8.30 pagi hingga 12.30 saja, separuh hari. Dan hari Sabtu dan Ahad ni pun separuh hari daripada 9 pagi hingga 2 petang. Okay, bagi pusat sumber di learning center, tuan-tuan perlu rujuk kepada learning center tersebut lah sebab operasi hour dia berbeza. Okay. Okay, dari segi koleksi, library OUM mempunyai 20,000 buku bercetak dan 190,000 buku e-book. Okay, nanti kita akan tengok beberapa cara kita nak akses kepada e-book ini. Okay. Dan database dia seperti saya cakap tadi ada ProQuest, Springer, Emerald, Sinal. Ini kebanyakan database ni dia khusus dalam sesuatu bidang. Okay, contohnya Sinal ni dalam bidang nursing, Allied Health Sciences, okay, Emerald seperti saya cakap tadi dalam bidang business, marketing, ProQuest dalam bidang education. Okay, nanti kita akan tengok beberapa contoh. Okay, menggunakan library, yang ini dia kata when registered as OUM learners, kita dah boleh masuk ke My OUM library. Okay, jadi dah bila tuan-tuan dah dapat username dan password My OUM, secara automatik dah boleh masuk ke OUM library. Okay, tak perlu nak register ataupun buat sebarang bayaran lagi. Okay, dah ada My OUM username dan password, dah boleh masuk ke OUM library. Kemudian references in other library ni maksudnya tuan-tuan sebagai pelajar OUM boleh buat rujukan dan masuk ke library IPTA. Semua library IPTA macam UKM, UITM, USM, Unimas, UMP, semua tu kita sebagai pelajar OUM boleh masuk ke library tersebut untuk membuat rujukan untuk study. Tapi untuk pinjam perlu melalui pustakawan OUM. Okay, bagi tahu librarian OUM saya nak pinjam buku ni daripada UKM contohnya. Baru librarian akan membuat pinjaman. Okay. Kalau nak masuk study, nak baca-baca, boleh buat demikian dengan tunjukkan kad pelajar kita, kad pelajar OUM. Okay. Sebab OUM ada agreement dengan universiti-universiti tersebut dan juga 4 universiti private iaitu UTP, MMU, UniKL, okay, dan Uniten. Dari segi denda, kalau tuan-tuan lewat dikenakan 50 sen sehari dan juga RM25 untuk processing fee kalau hilang buku tersebut, tambah harga buku tersebut kalau hilang buku lah. Okay. Selain daripada itu, library juga menyediakan perkhidmatan macam renewal. Kalau sebenarnya kita boleh pinjam 1 bulan saja, tapi kalau nak lebih, tak habis baca ke apa ke, kita boleh renew lagi dengan melalui WhatsApp ataupun email, telefon. Okay. Bagi tahu saya nak renew buku ni, nanti librarian akan tengok. Kalau tiada orang lain request buku yang kita sedang pinjam, okay, librarian akan benarkan lagi pinjam untuk 1 bulan. Okay, jadi maksudnya maksimum 2 bulan kita boleh pinjam. Okay, dengan syarat buku yang kita pinjam tidak di-request oleh pelajar lain. Okay, selain daripada itu reservation, kita boleh tempah buku. Okay, buku yang kita nak sedang dipinjam oleh orang lain contohnya, kita boleh reserve. Jadi bila orang tu dah pulang ataupun dia nak renew tak boleh. Sebab kita dah reserve buku yang kita nak. Okay, intra-library loan yang saya cakap awal tadi, kita nak pinjam buku daripada main campus ke learning center. Okay, jadi kita boleh gunakan servis intra-library loan. Inter-library loan, kita nak pinjam daripada library luar OUM, contohnya UKM, USM, okay, kita boleh gunakan inter-library loan dengan mengisi e-form. Okay, begitu juga dengan document delivery service. Kalau kita buat master atau PhD perlukan journal ataupun even bachelor, okay, perlukan journal yang kita cari tak jumpa, mungkin dia bagi summary saja ke abstract saja. Kita nak full text, kita boleh request. Okay, tak perlu buat bayaran. Okay, kadang-kadang kita nampak
Dia kata kena bayar, okey, tak perlu. Bagi tahu tajuk penulis, okey, nama jurnal ke kalau ada, bagi tahu dekat dalam online form tu. Jadi library OEM akan cuba dapatkan dekat sumber lain. Okey, secara percuma lah setakat ni, diberi secara percuma. Dan kalau ada dikenakan bayaran, librarian akan bagi tahu dulu kepada student. Jadi mungkin perpustakaan tu kata kena bayar sikit. Jadi kita akan bagi tahu dulu. Kalau tuan-tuan setuju, baru kita akan teruskan. Tapi setakat ni boleh dikatakan 99% tidak dikenakan bayaran lah. Okay. Dan ini adalah antara servis lain lah disediakan di OEM library di main campus. Okay. Komputer, okay, wifi, reading area. Jadi kalau tuan-tuan mungkin kebetulan datang ke main campus di Kelana Jaya, boleh je masuk ke library OEM di tingkat 2. Okay, tak perlu nak register dan sebagainya. Okay, bagi tahu je security ataupun librarian di sana, saya student OUM, saya nak study ataupun nak masuk tengok-tengok, boleh. Okay, tak perlu nak register dan sebagainya. Okay, ini adalah cara tuan-tuan nak contact librarian lah. Terutama phone, okay, 0378011925. WhatsApp ni yang paling banyak lah digunakan. Kalau nak renew buku, nak tempah buku, nak tanya artikel ke apa ke, boleh WhatsApp saja kepada 0105221925. Okay, rakan saya dah letak di dalam chatting tu alamat, email dan sebagainya lah, contact number. Okay, semuanya dah letakkan di dalam chatting. Okay. Okay, kita teruskan secara hands on ya, macam mana nak gunakan digital library. Okay, ada sebarang pertanyaan setakat ni yang slide saya tadi. Okay, berapa banyak boleh pinjam buku? 5 buah buku maksimum selama 1 bulan, dan kita boleh renew lagi sebulan jika buku yang kita pinjam tu tidak di request oleh pelajar lain. Okay, macam mana nak pinjam buku daripada main campus dihantar ke learning center kita, nanti saya akan tunjukkan. Okay, apa lagi? Minimum 1 buah buku, okay, maksimum 5 buah buku. Tak perlu nak buat pendaftaran untuk masuk ke portal OUM ataupun datang fizikal. Okay, tak perlu nak buat pembayaran ataupun pendaftaran. Okay. Okay, saya teruskan dengan saya tunjuk digital library. Okay, kalau tuan-tuan nak try terus pun boleh. Okay, untuk masuk ke OUM, kita perlu masuk ke oum.edu.my lah. Okay, kat sini pun boleh. Okay, masuk my OUM ni. Okay, semua dah ada username dan password. Kita akan nampak macam ni lah kalau student. Okay, my OUM ni nama dia. Yang saya kata yang rakaman tu kita boleh tengok dekat announcement kat sini nanti. Petang ni atau pagi esok. Tengok dekat announcement, nanti dia bagi tahu rakaman sesi bengkel pada 8 November. Dia letakkan di sini. Okay, nanti letak dia punya YouTube link dia. Okay, untuk masuk library kat bawah ni, digital library. Okay, klik digital library. Kemudian kita akan dibawa ke portal library. Okay, ini portal library. Dan kita nak cari bahan-bahan. Ini dia punya main page dia lah. Okay, kita masukkan keyword. Contohnya digital marketing. Okay, contoh Okay, kalau digital marketing ni, kalau kita nak cari exact term, kita boleh masukkan open and close inverted comma. Okay, quotation mark. Supaya sistem cari exactly digital marketing. Tak ada perkataan lain kat tengah-tengah. Okay, kalau kita tak letak, mungkin ada perkataan lain kat tengah-tengah, dia akan keluar dalam result kita. Jadi kurang tepat. Okay, bergantung pada kita. Kalau kita nak exactly term tersebut, kita letak quotation mark. Okay, quotation mark. Kemudian kita klik search. Okay, kemudian kita akan dibawa ke sini. Okay, sebelum tu saya nak nasihatkan tuan-tuan gunakan browser account OEM. Okay, jangan gunakan Gmail ataupun orang lain punya account lah. Kadang-kadang ada yang guna @gmail.com. Bila dia guna macam tu, sistem akan tak dapat identify kita sebagai pelajar OEM yang sah. Okay, walaupun masuk melalui my OEM, tapi sebab browser kita @gmail, dia tak dapat lagi identify. Okay. Jadi untuk memudahkan, kita terus pilih browser yang profile dia @OUM kita. Okay. Kemudian kita log in dekat sini. Kalau kita nampak macam ni, atas ni.
login with your OUM mail ID. Klik saja sebab kita dah masuk melalui My OUM punya browser profile tadi. Dia dah identify kita dan kita terus dibawa masuk ke portal library OUM. Okay, kat sini semua result dia, digital marketing. Okay, bawah ni digital marketing dalam bentuk buku bercetak lah. Okay, kat sini dia keluar bermacam lah, ada buku, ada e-book, ada journal. Kat sini dia tulis e-book, okay, journal pun ada. Okay, macam ni peer review journal, academic journal ni journal lah. Okay, saya nak tunjuk buku bercetak dulu, book. Jadi kita boleh gunakan filter dekat sini. Okay, ini dinamakan filter penapis. Okay, source type ni kita pilih book. Kalau kita nak pilih book, kalau kat sini tak ada, sebab dia keluarkan 5 yang terbanyak saja. Kita klik more dan kita akan nampak book. Okay, ada 933 buku mengenai digital marketing. Okay, tick book dan apply. Jadi sistem akan filter sekarang semua adalah buku bercetak. Okay, on digital marketing. Okay, kalau kita kemudian kita nampak dekat sini dia punya status check out, maksudnya sedang dipinjam lah oleh orang lain. Due dia 30/11. Okay, location dia main library di main campus lah, Kelana Jaya. Call number dia seperti biasa, kalau buku dekat tepi tu dia ada call number, ada nombor menunjukkan dekat mana buku tu berada di dalam library. Okay, jadi kalau kita nak pinjam buku ni, walaupun sedang dipinjam oleh orang lain, kita boleh request dekat access option, kemudian book request send to my learning center. Okay, jadi akan keluar online form, kita isi yang bintang ni. Ini yang penting, learning center yang kita nak dihantar buku. Ini bukan learning center kita, mungkin kita register dekat Sungai Petani, tapi mungkin kita dah pindah kerja ke Ipoh. Okay, jadi kita pilih Ipoh lah supaya buku tu dihantar ke Ipoh. Okay, nama kita semua ni, nombor telefon dan sebagainya, email. Okay, ini yang wajib lah, yang bintang ni kita perlu isi. Metadata ni berdasarkan buku yang kita pilih ni, buku ni. Dalam kes ni buku ni, so dia keluar automatik lah. Okay, kita tak perlu nak tukar apa-apalah. Okay, dekat metadata ni. Scroll je bawah dan submit. Jadi librarian akan terima permohonan kita dan dia keluar satu ya, penyataan your request has been submitted successfully. Okay, jadi librarian di sini akan terima permohonan kita, dia akan cari, kemudian dia akan contact kita dulu melalui email ataupun WhatsApp, mobile ni untuk confirmation. Bila kita jawab confirm, baru mereka akan courier buku tersebut ke learning center yang kita letak kat sini. Okay, boleh ya? Itu untuk satu buku. Kalau nak pinjam buku lain, kaedah yang sama lah. Okay, access option, request send. Pinjam buku. Salam. Ada nak tanya ke? Cik, sorry nak tanya, macam email OUM.edu.my tu memang kita dah ada ke? Memang dah ada. Yang username tu adalah email lah. Kalau saya tengok kat ni, Nur Hazrin, ni email OUM ke apa ni? Sekejap saya tutup sekejap. Puan tengok, username tu merupakan email. Kalau Nur Hazrin @oum.edu.my. Okey. Tambah je @oum.edu.my. .com tambah je lah, tambah ke belakang tu lah. oum.edu.my. Macam mana? Okey. Okey, klik dekat sini ya. Kalau nak request tadi, access option, send book to my learning center. Okey. Dia akan keluar online form, kita isi. Okey, semua ni, dan dia akan dapatlah notification mengatakan kita dah request, dan librarian akan contact kita untuk confirmation, baru mereka akan courier ke learning center yang kita pilih kat sini. Ya. Tapi kalau tuan-tuan berada di Bangi, Shah Alam, KL Learning Center, tak bolehlah buat demikian sebab dalam Lembah Kelang. Okay, tuan-tuan perlu datang ke main campus untuk pinjam. Okay, datang ke main campus,
Kalau contohnya tadi dekat sini, cari dekat sini. Okay, sebelum tu kena make sure lah available. Okay, kalau tak available boleh request macam saya tunjuk tadi. Bila pelajar yang pinjam ni dah pulang, baru kita akan courier ke tempat tuan-tuan. Okay, kalau tak sempat SEM ni, SEM depan pun boleh. Okay, cara yang sama. Okay, seelok-eloknya sebelum kelas bermula lah. Okay, supaya mudahlah kita, sebab dia ambil masa juga nak courier ke learning center. Okay, okay boleh untuk buku bercetak. Kita masukkan keyword, kita pilih kat sini. Source type. Okay, kalau buku, pilih buku. Ya. Ada nak tanya ke? Encik nak tanya macam online tutorial note boleh dapat pinjam daripada online tutorial notes ni tak ada. Library tidak terima lah online tutorial notes. Okay. Tak bagi ke? Tak bagi? Okay, ni nak tanya yang cek baru terangkan sekarang ni adalah untuk buku-buku yang fizikal kan? Betul. Okay. Okay. Okay, buku fizikal buku bercetak. Okay, sebab kita dah filter dekat sini, book. Okay, sekarang semua buku bercetak. Kalau luar Lembah Kelang boleh request, klik dekat access option, send to my learning center. Kalau berada di Bangi, KL semua tu perlu datang ke main campus untuk dapatkan pinjam buku ni. Okay, sekarang saya nak tunjuk e-book. Sorry sir. Boleh. Ini kalau nak pinjam tu ada charge bayaran kah? Tak ada, tidak dikenakan sebarang bayaran. Okay? Just macam contoh saya dekat OUM Sibu, suruh dia hantar ke OUM Sibu dan saya terus pergi sana boleh ambil lah, dan dalam masa 2 bulan saya boleh pinjam buku itu, betul kah? Betul. Okay. Ya, mula pinjam sebulan dulu. Bila dah dekat nak expired, akan dapat reminder. Jadi nak sambung lagi, WhatsApp ataupun email ke bagi tahu kat librarian saya nak sambung. Okay. Dia bukan 2 bulan direct dia sebulan. Kemudian kalau nak sambung lagi, bagi tahu librarian akan check sama ada buku yang kita request ni ada orang lain pinjam request ke tidak. Okay. Kalau tak ada baru kita akan sambung lagi sebulan. Okay. Tidak dikenakan sebarang bayaran. Okay. Ambil di learning center kita, pulang pun di learning center kita. Okay, OEM akan uruskan post semua tu. Kos post semua tu diuruskan oleh OEM. Okay, sekarang kita nak tengok e-book. Okay, cara yang sama, masukkan keyword. Kita pilih e-book. Okay, kita untick book, pilih e-book, apply. Okay, jadi sekarang semua e-book on digital marketing. Kat sini dia tulis e-book. Okay, digital marketing, quick study, digital reference and study guide. Okay, digital marketing. Okay, nak buka, just klik dekat sini, access now. Okay, access now, kita akan dibawa ke buku tersebut. Okay, ni buku tersebut. Okay, semualah full text semua. Untuk download, dia ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh download by chapter dekat sini. Ini dia punya table of content dia lah. Okay, introduction to digital marketing, e-commerce. Kalau kita nak download, kita boleh klik dekat sini. Okay, kita nak download chapter 1. Kita pilih kat sini. Ataupun chapter lain lah. Okay, download. Dia akan download by chapter saja, chapter yang kita pilih. Dia tidak download satu buku. Dalam bentuk PDF. Okay, ini table of content. Okay. Kalau nak download yang lain, pergi dekat sini. Okay, download ada 61 muka surat untuk chapter ni. Jadi kita download. Okay, kita tengah download Okay, tengah download kat sini. Okay, ada. Okay, chapter 3, unit 3, ni dia punya tu. Okay, cuma yang ini dia hanya terhad kepada 100 muka surat dalam satu-satu masa. Okay,
Okay, bila dah habis kita download 100 muka surat, dia dah tak bagi kita download. Okay, kita perlu log out, cari buku yang sama, kemudian sambung download. Okay, gantunglah, ada buku 100 muka surat, ada yang bagi 60 muka surat. Okay, cara yang kedua, kita nak download satu buku. Okay, cara dia dekat sini. Okay, ada satu button download dekat sini. Kita klik download. Okay, dia keluar window ni. Kemudian full ebook. Okay, nampak dekat tengah ni full ebook. Okay, maksudnya kita nak save satu buku lah. Okay, dia keluar macam ni. Dia minta kita sign in. Just klik sign in. Okay, dia keluar macam ni. Sebab kita dah masuk melalui browser OEM kita ni, kita tak perlu nak register kat sini. Kita just klik sign in with Google. Okay, dia akan keluar kita punya add OEM ni. Kita pilih sini. Dan sekarang kita dah sign in. Dan dia akan tanya nak save berapa hari. Maksimum 14 hari. Okay. Dan dia tanya kita ada Adobe Digital Edition ke tidak. Okay, kalau komputer kita ada, just tick je lah kat sini dan download. Kalau komputer kita tak ada Adobe Digital Edition, kita just klik kat sini, dia akan downloadkan untuk kita. Okay, make sure download. Okay, dia dah sediakan dah. Okay, tapi kebanyakan komputer sekarang dia dah ada Adobe Digital Edition. Okay, kita tick saja dan klik download. Okay, download tu dia akan save dekat dalam komputer kita. Okay, kita buka file tersebut. Dan dia secara automatik savekan dekat dalam Adobe Digital Edition software dia. Okay, tengah download Ya, dia dah save dah. Semua satu buku yang kita boleh baca selama 14 hari. Selalunya Adobe Digital Edition ni dia save dekat dalam desktop kita. Kat mana? Ni. Okay, kemudian esok bila kita dah tak nak nak baca, okay, kita tak perlu masuk lagi ke OEM portal ataupun OEM library. Okay, just klik dekat Adobe Digital Edition ni. Buku yang kita save tu semalam ataupun tadi ada kat sini, digital marketing. Okay, kita boleh baca dekat sini saja. Offline lah, maksudnya offline. Selama 14 hari. Selepas 14 hari bila kita nak buka, dia ada keluar message lah kata dah tidak boleh buka. Okay, dia macam buku yang kita pinjam, macam buku bercetak lah kita pinjam. Okay. Cukup 14 hari, dia akan bagi tahu expired. Macam ni expired ni. Dia tak boleh buka. Bila saya klik pun dia keluar tak boleh buka. Okay. Boleh So kalau nak pinjam lagi boleh juga. Lepas 14 hari nak baca lagi, masuk cara yang sama. Okay. Boleh Ada dua cara buku. Satu, kita download dekat table of content dekat sini. Dia akan save dalam komputer kita. Cuma kita boleh download 100 muka surat atau 60 muka surat dalam satu-satu sesi. Okay. Cara yang kedua, kita download satu buku, klik download dekat sini, pilih full ebook dan klik tick dekat I have Adobe Digital ni dan pilih, sebelum tu pilih berapa hari kita nak pinjam. Okay, macam buku tadi saya dah save, saya dah pinjam, dia bagi tahulah tinggal berapa hari yang satu minggu 6 hari, lebih kurang 13 hari dan download. Okay, bila dah download buku tu, dia dah save dekat dalam Adobe Digital Edition kita dan kita boleh baca selama 14 hari. Okay, bergantunglah kepada kita. Kalau kita pilih mula-mula nak save 14 hari atau 13 hari. Okay, okay, boleh untuk ebook. Dan kemudian kita tengok e-journal. Okay, e-journal pun sama. Masukkan keyword
dekat source type ni kita pilih academic journal. Okay, kalau tak ada dekat sini kita cancel dan kita refresh. Okay, dekat atas ni ada butang refresh. Sekejap Okay, source type tadi academic journal. Jadi kita tick academic journal, apply. Jadi sistem akan filter sekarang semua academic journal on digital marketing. Okay, kita boleh download lah seluruh artikel. Kalau artikel tu ada 20 muka surat, kita boleh download 20 muka surat. Okay, dia tidak terhad macam e-book tadi. Okay, ni artikel tu. Okay. Kita klik pada access now. Okay, dan PDF. Ada yang dia bagi pilihan online full text ataupun PDF. Ada artikel dia terus access now PDF. Okay. Ada feature yang terbaru lah dekat dalam ni, iaitu generate AI insight. Okay, dia bagi ringkasan. Dia ceritakan apa artikel ni, pasal apa. Dia study highlight significant gap, macam dia punya summary lah. Okay, kalau kita rasa berkaitan dengan study kita nak download, boleh. Okay, dia bagi ringkasan lah supaya kita tak baca semua artikel, nak faham ke kan. Dia bagi dekat sini, generate AI insight. Okay, dia ceritakan. Okay. Okay, kita tengok result dia ada 62,000. Banyak. Kita nak filter supaya lebih kecil pencarian kita, mungkin research kita atau assignment kita digital marketing in Malaysia. Jadi kita klik kat advanced search. Okay, digital marketing dah ada and Malaysia. Jadi dia punya pencarian dia lebih kecil lah. Full text. Full text ni yang ada full text. Ada artikel dia bagi summary saja, kita tak nak. Kita nak full text. Peer review, lecturer kita nak peer review. Peer review ni artikel yang telah dibaca, disahkan oleh mereka yang expert dalam bidang tersebut. Ya, jadi kualiti dia lebih tinggi lah. Kalau pelajar master, PhD selalunya, lecturer kita nak peer review journal. Okay. Kadang-kadang bachelor pun ada juga dalam soalan kata peer review journal. Jadi kita tick lah peer review ni. Secara automatik dia akan keluar hanya peer review. Okay. Lagi satu, publication date. Ada assignment kata nak 5 tahun terkini. Jadi boleh pilih lah past 5 years. Okay. Kita dah masukkan filter dia, ciri-ciri apa yang kita nak. Kita klik search. Sekarang result dia semua memenuhi ciri-ciri yang kita nak. Okay. Digital marketing Malaysia. Okay. Okay. Untuk buka, just klik kat sini. Okay. Ataupun kat sini. Okay, ada tanya kalau kita nak translate, ada juga yang boleh translate. Cara dia, kita klik pada title. Yang ni dia tak ada translate. Okay. Tak ada translate. Cuma dia boleh baca, kita boleh listen, dia akan bacakan. Okay. Tidak semua artikel dia bagi translate punya feature. Kalau translate ni selalunya dekat dalam, sekejap kalau ada access option ni, PDF atau online full text. Kita klik online full text.
Baru ada feature translate dekat sini. Okay. Okay, saya tunjuk. Saya tunjuk semula Kita nak cite, kita dah baca artikel ni, kita nak letakkan sebagai rujukan kita. Dekat sebelah kanan ni ada satu button cite. Okay. Untuk OUM kita pilih APA 7 edition. Okay, dan di sini dia dah sediakan dah untuk cite, untuk kita letak di dalam reference. Okay, ya. Boleh copy je dan letak di bahagian reference. Okay, dia memudahkan kita lah untuk cite artikel yang kita dah baca. Okay. Selain daripada cite, kita kena letak citation. Masa dekat jawapan kita tu, kita kena letak nama author semua tu. Nama author, tahun penerbitan. Okay, kalau artikel ni 2024, jadi kita letaklah nama author dan tahun 2024. Okay, jadi macam mana kita nak cite ni, boleh tuan-tuan tengok dekat bahagian APA citation dan rakaman di OUM library. Okay, dalam YouTube library, OUM library, ada satu bahagian lah yang menunjukkan cara kita nak letak citation dalam assignment kita. Okay. Begitu juga dengan buku. Kalau kita baca buku tu, kita nak cite, okay, just klik dekat buku tu, tajuk buku tu, dia ada feature kat sini, cite. Okay, kemudian dia keluar automatik kat sini, kita boleh copy. Okay. Boleh untuk academic journal. Kita filter, pilih academic journal. Kalau nak lebih terperinci, pergi dekat advanced search. Masukkan keyword yang kedua, kita pilih full text, peer review. Okay, tahun mungkin 5 tahun terkini. Kita klik search, jadi result dia memenuhi apa yang kita letak tadi. Okay. Ada pertanyaan? Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Nak cari e-book, e-journal dan buku bercetak? Okay, saya ulang sikit secara laju lah secara ringkas. Untuk masuk ke portal OUM, kita mesti melalui My OUM dekat sini. Okay, klik Digital Library. Okay, pastikan browser kita akaun OUM. Okay, jangan gunakan akaun Gmail. Okay, kita boleh pilih kat sini. Okay. Kemudian kita masukkan keyword apa yang kita nak cari. Kalau nak cari bahasa Malaysia, kita masukkanlah keyword dalam bahasa Malaysia. Okay, kemudian dekat source type ni kita pilih nak e-book ke, buku biasa ke, journal ke. Okay, kalau nak journal, pilih journal. Apply. Okay, ni pengurusan kewangan generasi milenial. Kita boleh download semua. Kalau ada 15 muka surat, kita boleh download 15 muka surat.
download semua. Okay. Okay, kita baca, kita nak cite. Okay, klik pada tajuk. Dekat sini ada cite. Okay, kita boleh copy je untuk kita citekan artikel ni. Okay, dengan syarat kita bacalah. Okay, kita baca untuk jawapan kita. Assignment kita. Boleh Ada generative AI insight. AI ni dia cerita secara ringkas lah apa cerita pasal artikel ni. Kita dapat gambaran lagi lah. Okay, boleh Okay, satu lagi fungsi ialah natural language search. Okay, kalau kita nampak kat sini natural language search, maksudnya bahasa yang kita guna dalam pertuturan kita. Tadi kita letak pengurusan je, dia keluar semua. Tapi mungkin kita nak cari elemen dalam pengurusan, ada tak? Komitmen dalam pengurusan, mungkin dekat dalam ni ada cerita elemen pengurusan. Okay. Kita guna natural language search. Kalau tak, kita tick sini, kita masukkan keyword. Macam tadi, pengurusan Malaysia. Kalau nak cari Malaysia, mungkin masukkan pengurusan. Kemudian advanced search, masukkan satu keyword Malaysia. Jadi result dia lebih kecil lah. Bilangan dia mungkin lebih sikit. Sebab kita cari lebih detail lah. Okay. Okay, kita nak tengok database pula. Tadi kita gunakan discovery service, dia akan cari semua. Ada pelajar kita nak cari spesifik dalam bidang tertentu. Kita boleh pergi kepada database dan kita pilih database apa. Emerald. Kalau kita business, kita pilih Emerald. Okay, search dan kita dibawa ke database Emerald sahaja. Okay, kita pilih journal artikel, kita masukkan keyword macam tadi lah. Okay, digital marketing. Okay, semua sekarang ni digital marketing. Okay. Kita nak buka, just klik pada PDF. Kita akan dapat full text artikel tersebut. Okay. Itu juga dengan database lain. Kalau tuan-tuan ambil education, boleh masuk ProQuest. Ada nak tanya ke? Ada nak tanya apa-apa? Okay, saya teruskan ya. Sekarang kita masuk ke database ProQuest. Okay, dekat sini. Tadi dekat sini, dia macam Google. Kita masuk keyword apa-apa, dia akan keluarkan semua. E-book ke, printed book, journal, dia akan keluar. Okay, sekarang kita klik database. Kita pilih database apa yang kita nak. Okay. Kalau ProQuest, kita klik ProQuest dan kita akan dibawa ke ProQuest saja. Okay, lepas tu cara dia samalah. Kita klik keyword kita. Okay. Contohnya kalau ada yang ambil apa, childhood education, kindergarten ke, semua cerita pasal kindergarten. Okay, kalau terlalu banyak, guna advanced search tadi, masukkan keyword yang kedua. Jadi result dia lebih kecil lah bilangan dia. Okay. Itu kita dah tengok Emerald, dah tengok ProQuest. Okay, selain daripada itu ada database Al-Manhal. Al-Manhal ni dalam pengajian Islam contohnya. Okay.
Pilih Al-Manhal, klik search dan kita akan dibawa ke database Al-Manhal. Masukkan keyword dia lah, samalah zakat contohnya. Okay, ni antara dia lah. Just klik dekat sini. Okay, ini semua dia bagi. Ada berapa muka surat? 36 muka surat. Okay, dia keluar. Kita boleh download semua. 36 muka surat. Kita tak perlu nak sign in dekat sini. Okay, yang lain semua ni, okay, kita tak perlu nak sign in. Okay, sebab kita dah masuk mula-mula sekali dekat My OUM tadi. Kat sini. Okay. Kita dah download tadi Al-Manhal tadi. Kita letak dalam folder. Sir, nanti kelas memang akan ada hujung minggu saja ke macam mana? Kelas apa ni? Yang library ni? Bukan yang online kelas. Itu bergantung kepada ni lah lecturer. Oh. Kena tengok dalam jadual, dalam My Inspire tu. Ya. Tapi kalau tertinggal yang live, boleh tengok rakaman. Okay, masuk Inspire. Announcement tu lah. Bukan. Maksud kenapa? Kelas ni ke? Kelas online yang degree tu lah. Degree tu. Dekat Inspire. Oh, Inspire. Saya tunjuknya. Okay, masuk My OUM dekat My Inspire. Kalau puan ada ambil 3 subjek, dia akan keluarlah 3 subjek kat sini. Okay. Saya tak ambil subjek, saya tak nampak lah. Jadi klik kat subjek tu, nanti dia beritahu kelas pukul berapa, hari apa semua tu. Dan kalau dah lepas, dia ada sediakan link rakaman. Okay, faham. Okay. Terima kasih. Berkenaan database ada spesifik untuk subjek tertentu. Ada database dia spesifik untuk bidang tertentu. Contohnya macam ProQuest ni dalam education. Okay. Semua berkaitan education lah, Master Education, PGDT, PGDIS. Okay, boleh gunakan ProQuest. Kalau Al-Manhal ni banyak dalam pengajian Islam. Okay, kalau Emerald tadi dalam business management. Okay, kalau tuan-tuan tak pasti database mana dalam bidang kita, pergi dekat resources, electronic resources. Okay, kemudian type bidang kita. Mungkin apa? Business. Ini database dalam bidang bisnes yang sesuai. EBSCO boleh, Academic Search Ultimate pun boleh. Semua ni bidang yang sesuai lah, database yang sesuai dalam bidang bisnes. Regional Business News. Boleh walaupun interface dia berbeza sikit, tapi cara dia samalah. Kita masukkan keyword. Okay, kalau kita nak lebih tepat, kita masukkan inverted comma dekat keyword tu. Okay, kalau kita nak detail lagi, pergi ke advanced search, masukkan keyword yang satu lagi. Okay, itu untuk database. Okay, database. Dan servis lain, kalau seperti saya cakap awal tadi, kita nak request artikel ke buku yang tak ada dalam library punya koleksi OUM, kita boleh request dengan kita scroll saja dekat bawah, ada satu link, interlibrary loan. Okay, interlibrary loan ni kita nak pinjam buku yang tiada dalam library OUM. Okay, saya close yang window yang lain. Okay, tadi kita dah klik interlibrary loan kat bawah tadi. Okay, ni main page portal OUM library. Okay, klik home. Scroll dekat bawah interlibrary loan. Okay, interlibrary loan dia bagi tahu penerangan sikit dan ada satu link form. Interlibrary form. Kita buka, dia akan keluar online form. Kita isi lah
tajuk buku yang kita nak, nama penulis semua ni, kemudian kita submit. Jadi librarian di sini akan terima permohonan kita, dia akan cari dulu sama ada tak dalam OUM library. Mungkin kita tak perasan ada. Kalau ada, dia akan beritahu, tuan buku ni ada dekat OUM library, boleh datang ambil. Ataupun kalau ada e-book, dia akan bagi e-book lah, cara nak access e-book. Kalau tak ada, baru mereka akan cari dekat library lain. Boleh online form interlibrary loan, dan ini pun disediakan secara percuma. Sama juga dokumen delivery, kalau jurnal yang kita nak tak jumpa dalam OUM library, kita perlukan juga, kita boleh klik dekat dokumen delivery service, klik dekat form dan isi. Bagi tahu tajuk artikel lah, tajuk, nama jurnal, kalau tahu letak, kalau tak tahu letak dash saja, sebab bintang ni menunjukkan kita perlu masukkan lah. Tajuk mesti kita tahu lah kan, tajuk apa yang kita nak. Then next, kalau ada yang lain, kalau tak cukup ke dia minta kita isi dan submit. Kalau artikel jurnal selalunya ada dalam soft copy, library akan email kepada tuan-tuan. Itu untuk interlibrary loan dan document delivery service. Nak tanya, yang jurnal ni dia ada expired date juga ke? Jurnal expired date macam mana tu? Dia macam buku online. Oh, tak ada. Kalau jurnal tu kita dah okay. download, dia akan permanently dekat dalam kita punya komputer. Okey. Kira boleh print dekat apa ni secara bertulis lah. Betul, boleh. Oh, okey. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Satu lagi, iRepository, bahan yang dihasilkan oleh pelajar dan lecturer OUM. Contohnya kita nak tengok project paper, kita boleh pilih resources, thesis and dissertation. Kat sini thesis and dissertation ni untuk page postgraduate lah. Kalau kita undergraduate, dekat bawah ni final year project, klik dekat sini dan sekarang semua contoh final year project kita boleh buka dan kita boleh download. Salah satu contoh final year project paper gitulah, FYP. Dia sediakan semua. Kalau ada 80 muka surat, kita boleh download semua 80 muka surat. Untuk undergraduate atau post final year project paper kita. Tak perlu nak login dan sebagainya. Sorry sir. Tadi saya ada hilang fokus sikit. Ini kalau nak tekan dalam macam mana tekan? Tekan dalam. Tekan dalam ini yang boleh cari macam past year senior punya kerja. Okey, kita pergi dekat portal library, home, and then resources, thesis and dissertation. Thesis and dissertation. Kemudian scroll dekat bawah, final year project untuk bachelor. Untuk postgraduate kat atas ni, list of thesis and dissertation. You bachelor ke under postgraduate, Sylvia? Saya masih bachelor. Bachelor, kalau bachelor, scroll dekat bawah ni, list of final year project paper, semua ni sampel. Kalau nak cari by program, define search, BNS for example, masukkan BNS dan search. So ada 2 sampel for bachelor nursing. Boleh for bachelor dia akan bagi semua from page 1 until final page. Tapi
Ya. Kalau untuk assignment contoh senior-senior yang lepas ada disediakan juga tak? Assignment tidak disediakan, universiti tak Oh. sediakan. Dia Okey, tak bagi. terima kasih. Sama. Okay, kalau postgraduate dekat atas ni, cuma postgraduate dia bagi chapter 1 sahaja sebab masih lagi di bawah copyright student lah, master dan PhD. Dia cuma bagi first chapter saja. Tadi saya tekan dalam tu kan, dia cakap your connection is not private. Dia cakap macam tu. Boleh proceed je. Proceed saja. Proceed. Proceed. Lepas tu dia ni. Okay. Sir, boleh tanya tak yang pasal e-book yang ada tempoh tu kan? Contoh apabila kita dah download dia untuk 14 hari contoh kan, kita boleh copy right click tak kalau contoh kita nak ambil isi-isi dalam tu ataupun dia tak boleh? Copy sekejap Copy right click. Contoh ada isi-isi yang kita nak buat dalam kita punya assignment ke apa ke? Saya rasa boleh. Sekejap Okey. Buka satu. Okay, saya copy saya right click, copy, buka Word. Boleh. Terima kasih. Sama. Okay, tapi kalau macam tu kita copy, kita kena letak citation nanti dia akan kata kita copy plagiarism. Paraphrase. Kita kena buat paraphrase. Okay, letak citation. Okay. Ada apa-apa lagi tak? Final. Nak tanya itu library, dia boleh pinjam e-module kah? Ada kah e-module? E-module tak ada. Tapi kalau you nak, you boleh request melalui ECRM. Okay. You tak register for that subject this semester? Ada. Tapi saya malas nak print out semua buku. Maksud you print lah, tak ada. Library tak ada print punya. Okay. Kalau, tapi tadi kan yang Sir tadi tunjuk yang boleh tengok macam senior punya final year project kan. Saya tekan dalam, saya tak tahu kenapa ada privacy error. Dia memang tak apa. Kalau ada problem, you contact library, you email library, bagi tahu the title of the FYP, nanti kita akan cuba downloadkan. Okay. Okay, recording ni kita boleh tengok dekat bahagian announcement di MyOUM pada bulan petang ni ataupun pagi esok lah Okay, dekat sini nanti dah beritahu recording session of OUM Information Skill Workshop. Okay, klik macam contohnya dekat mana? Dekat sini lah. Okay, minggu lepas library ada buat Mendeley Reference Manager. Okay, esoknya tu kita letak announcement, kita letak link dia dekat sini. Kita boleh masuk. Okay. Sijil dapat ke cik? Sijil kalau puan join di session lebih 30 minit dan isi evaluation form akhir nanti, kita akan bagi e-certificate lah dalam masa seminggu. Tapi kena make sure nama dengan email yang disediakan dalam evaluation tu betul. Evaluation tu hantar ke email lah? Betul. Evaluation tu kita akan letak dalam chatting sekejap lagi. Sekarang pun boleh. Cik Hafiz boleh letakkan ke? Cik Hafiz akan letakkan evaluation form, tuan-tuan isi. Pastikan nama dan email yang betul lah. Okay, sama. Okay, Nur Aziz, citation ni kita dah buat satu workshop. Okay, boleh tengok dekat dalam YouTube. Okay, masuk YouTube.
cari OUM library. Ini OUM Digital Library. Okay, dekat sini ada ni APA Citation Style. Okay, boleh tengok dekat sini lah. Adakah apps hanya untuk Digital Library? Tak ada, setakat ni OUM Library tidak sediakan apps untuk Digital Library. Cuma bila puan masuk dekat dalam OUM melalui mobile ke tablet, dia punya interface dia berbeza sikit lah. Dia mobile friendly. Okay. Tapi cara dia sama, interface dia berbeza sikit kalau kita guna phone ataupun tablet. Boleh letak email student ataupun email luar pun boleh. Gmail pun boleh, email student pun boleh. @oum.edu.my. Boleh copy ke evaluation form ni. Nak copy macam mana tu? Just klik je dekat situ, nanti akan dibawa ke evaluation form. Kita akan simak dulu lah, kalau join lebih 30 minit, baru kita akan keluarkan sijil lah. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Sijil tu dia macam ada mark juga ke? Tak, setakat ni tak ada markah lah, cuma sijil elektronik untuk lah. join lah penyertaan. Sijil penyertaan, betul. Sijil Okay. penyertaan. Okay, ada apa-apa lagi? Okay, selepas ni kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tengok dekat bahagian chatting ni. Kita letakkan nombor telefon, nombor WhatsApp, email, okay, media sosial. Okay, dekat sini. Saya copy sekali lagi lah dekat dalam, untuk diletakkan dalam chatting. Sekejap tak nak tekan. Chatting kat mana? Jumpa. Chatting kat bahagian mana? Chatting dekat bahagian mana? Bawah kanan tu. Gambar orang tu sebelah dia tu. Kanan lagi. Kat sini. Kat sini. Right. Nampak? Ya. Yang lain ada nak tanya apa-apa tak sementara tu? Sir, Ya. sir maaf nak, evaluation form ni untuk apa ya? Untuk kita nilai servis ke apa? Nilai bengkel ni. Oh, Nilai okay, bengkel sorry. ni Terima kasih. dan cadangan lah. Okay. Sekejap. Mana adik? So, jadi nanti yang sijil yang terima tu akan dapat dari email OUM kah? Depend. Kalau dalam evaluation tu you letak email OUM, you akan dapat email melalui email OUM lah. Okay, okay. Okay. Make sure email tu betul email dan nama betul. Okay, ada yang tanya buku fizikal dengan e-book. Selalunya kalau buku tu ada dalam fizikal, kita dah tak beli dalam bentuk e-book. Okay, dan begitulah sebaliknya. Okay, kecuali lecturer nak dua-dua dalam e-book dan fizikal, baru kita beli kedua-duanya. Evaluation tu tak jumpa lah dekat chat, tak tahulah kenapa telefon ni. Kalau suruh bantalan grup boleh ke? Minta hantarlah grup link Ke mana? Oh, grup. boleh kita. Oh, sekejap. Oh, jumpa dah. Okay. Okay. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? APA citation pun akan diadakan, saya tak ingat bila. Tapi boleh tengoklah nanti LC akan bagi tahu announcement. Okay. Tak boleh nak klik link. Undergraduate lah kan kalau Betul, undergraduate. Kalau bachelor, undergraduate. Kalau master, PhD, postgraduate.
Boleh masukkan email OEM ataupun email yang lain. Program tu macam ambil nursing tu. BNS. Kalau nursing BNS. BNS nursing. Betul. Tak boleh klik. Saya dari minggu lepas tak boleh klik. Saya dah submit, tersilap tekan postgraduate. Sepatutnya ada graduate. Tak apa. Tak apa. Azura tak boleh klik ke browser ni, guna browser bukan OEM. Cuba tengok browser profile ni. @gmail ke @OEM? Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, satu lagi, ada student dia menghadapi masalah bila dia biarkan lama-lama dalam account time out, okay? Portal ni ada time out. Jadi bila dah lama tinggal, bila kita search mula dia akan keluar error. Kalau jadi macam tu, tuan-tuan klik di refresh dekat sini. Reload this page. Okay, baru kita boleh cari semula lah. Macam bank lah kan, kalau kita biar lama dia akan log out automatic. Okay. Sir, dia tak ada konsep bayar denda ke apa kalau lewat apa kan? Ada. Kalau macam buku tu kan dia ada 14 hari. So kalau dia akan auto hilang macam tu je kan? Betul. Dia punya dia punya kemasukan untuk jurnal tu kan? Betul. Kalau e-book, e-journal dia tak ada denda lewat semua, tak adalah. Cek e-book tadi kita yang untuk denda tu masa bila? Buku bercetak. Oh, kalau kita pergi pinjam dekat center ke macam mana? Okey. Okay, ada apa-apa lagi? Tak ada ya? Okay, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Okay, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh email library@oum.edu.my. Macam buku bercetak ni kan, sir, dia ada di setiap kampus cawangan ke? Ada yang tak ada. Kebanyakannya dekat main campus yang saya tunjuk post dispute to my learning center tu kan. Oh, dekat Shah Alam lah. Kat Shah Alam. Encik Saiful, versi mana? Kampus KB. Kota Baru. Ya. Kota Baru kalau nak pinjam boleh je yang request tadi tu. Dia ada juga library yang sebenar dekat sana. Ada library yang sebenar. Dekat Kelana Jaya. Okay, jadi kalau request tadi, tengok tadi kan yang request post this book tu my learning center tadi. Ada. Bila isi form tu, kita akan courier ke Kota Baru. Cuma aja. Terima kasih. Okey, sama. Okey, tak ada lagi soalan? Okey, saya akhiri sesi ni. Selamat berjaya kepada semua. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh email ataupun WhatsApp kami. InsyaAllah kami akan membantu tuan-tuan semua. Okay, semoga kita berjumpa lagi lepas ni dalam sesi yang lain. Okay, mungkin kalau ada nak tengok APA citation style, okay, kita akan jumpa akhir bulan ni rasanya. Okay, dan benda yang lain. Terima kasih, Cik. Okay, sama-sama Puan. Okay, kita jumpa lagi. Terima kasih, Cik. Sama-sama.